Assalamualaikum. Okay geng, so siapa yang cari smartwatch yang mampu milik, ni aku nak review dekat apa satu smartwatch yang mampu milik lah. Di bawah harga RM30 apa boleh dah dapat spek yang macam ni. Ada Siri, wireless charging, 3D transition, ada flashlight, lepas tu ada Bluetooth call. Ni lagi best. Dia ada blood sugar check, blood fat check, blood oxygen check, uric acid check dengan heart rate check. Okay, so ni jam dia, jom aku review dekat hampa. So dalam box ni yang apa akan dapat, kita tengok manual book. Ni manual book yang apa akan dapat. Charging cable, jam dan tali dia. Okay, so dia punya jam ni material macam stainless steel. Kena pasang dulu lah dia punya tali. Jom pasang, kita tengok macam mana. Okay, so kita try on jam ni lah. Memang smooth lah dia punya apa, interface. Tengok kat sini apa boleh buat, macam nak setting jam boleh, calculator ada, heart rate, semua menu ada kat sini lah. Dekat apa, tekan satu button ni lepas tu apa boleh pilih, Facebook, Instagram, X, semua ada kat sini. Okay, boleh check message. Okay, so siapa nak dapatkan jam ni, aku letak link Shopee dekat atas ni, apa boleh dapat kat situ. Okay, so sebarang pertanyaan boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.